Kita lihat dunia kenderaan elektrik. Semuanya nampak begitu senyap, bersih, moden kan? Tapi di sebalik semua kemodenan itu, ada satu rahsia besar yang tersembunyi. Sesuatu yang sangat penting. Ya, betul-betul di bawah tapak kaki anda. Tersembunyi jauh di dalam kerangka chassis kereta anda tu. Di situlah letaknya jantung sebenar kenderaan anda. Komponen yang bukan sahaja menentukan kuasa dan sejauh mana anda boleh pergi, tapi yang paling-paling penting sekali, keselamatan anda. Komponen itu ialah bateri. Dan kalau kita salah faham tentang bateri ni, silap-silap bukan saja rugi duit, tapi boleh rosakkan aset kita yang bernilai puluhan malah ratusan ribu ringgit. Jadi, hari ni kita akan bongkar rahsia besar industri EV yang ramai tak tahu. Okey, kita mulakan dengan membongkar satu mitos yang paling besar sekali. Ramai orang bila sebut pasal bateri EV, mereka fikir, semuanya sama sahaja. Tanggapan yang macam ni sebenarnya sangat-sangat salah. Bila kita dengar perkataan lithium ion, itu cuma nama keluarga. Realitinya, ceritanya jauh lebih kompleks dan percayalah, ia sangat menarik. Perbezaan sebenar dia, DNA setiap bateri itu terletak pada satu benda, kimia kathod. Inilah yang menentukan sama ada bateri itu seorang jaguh pecut ataupun seorang pelari maraton. Dan dalam gelanggang EV hari ini, ada dua pemain utama yang sedang berentap, yang mendominasi pasaran. Di satu sudut, kita ada NMC, singkatan untuk Nickel Mangan Cobalt. Di sudut yang lagi satu, kita ada LFP, iaitu Lithium Ferrum Phosphate. Dan saya nak anda tahu, kedua-duanya langsung tak sama. Baiklah, pertama sekali, mari kita kenali NMC. Cuba bayangkan, NMC ni macam atlet Olimpik dalam dunia bateri. Ia dibina untuk satu tujuan, prestasi tinggi, jarak paling jauh dan kuasa maksimum. Inilah bateri pilihan untuk mereka yang nakkan semua tu. Sebab itulah ia digunakan dalam model-model macam Tesla Long Range, Hyundai, Kia dan juga BMW. Apa kelebihan utama dia? Ketumpatan tenaga yang sangat tinggi. Senang cerita, dengan saiz dan berat yang sama, ia boleh simpan lebih banyak tenaga. Hasilnya, jarak perjalanan yang lebih jauh. Tapi, macam biasa, setiap kuasa ada harganya. Bateri NMC ni guna kobalt yang bukan saja mahal tapi penuh kontroversi. Ia juga lebih sensitif pada suhu tinggi yang membawa kepada risiko thermal runaway. Ini satu keadaan bahaya di mana sel bateri jadi terlampau panas dan ia boleh terbakar. Nak tahu rahsia kuasa dia? Setiap sel bateri NMC ni ada voltan nominal sekitar 3.7 volt. Angka ni nampak kecil, tapi sebenarnya ia lebih tinggi berbanding pesaingnya. Dan inilah yang menyumbang kepada output kuasa yang lebih hebat tu. Okey, sekarang kita beralih pula kepada lawannya, LFP. Kalau tadi NMC tu atlet elit, LFP ni pula kita boleh bayangkan dia macam seorang pekerja lasak yang sangat boleh diharap. Falsafah bateri ni bukan tentang nak jadi yang paling laju atau paling berkuasa tak. Ia dibina untuk kestabilan, ketahanan dan jangka hayat yang luar biasa panjang. Sebab itulah ia jadi pilihan jenama macam BYD, Tesla untuk model standard range mereka dan juga GWM. Kelebihan utama dia sangat jelas, kestabilan yang menakjubkan. LFP ni sangat-sangat susah nak terbakar, menjadikan profil keselamatannya jauh lebih unggul. Satu lagi, ia tak perlukan kobalt, jadi kosnya lebih rendah dan isunya pun kurang. Tapi, mesti ada kelemahan kan? Ya, ia sedikit lebih berat dan prestasinya boleh menurun sikit dalam cuaca yang terlampau sejuk. Dan sekarang, kita sampai ke bahagian paling hebat tentang LFP, jangka hayat. Bateri LFP ni boleh bertahan untuk lebih 3,000 kitaran cas penuh. 3,000! Itu jauh mengatasi kebanyakan bateri NMC. Maksudnya, bateri ni dibina untuk tahan sangat lama. Baiklah, kita dah faham teori di sebalik kedua-dua bateri ni. Sekarang, jom kita bincang benda yang paling praktikal. Aplikasi dunia sebenar yang paling penting, cara anda patut cas bateri EV anda. Dan percayalah, di sinilah ramai pemilik EV buat silap. Mungkin anda pun pernah tertanya-tanya soalan ni kan? Kenapa kawan kita yang pakai kereta dengan bateri NMC disyorkan cas sampai 80% je untuk kegunaan harian? Tapi kereta kita yang pakai bateri LFP pula digalakkan untuk cas sampai 100%. Apa bezanya?
Jawapannya ada pada sifat teknikal kedua-dua bateri ni. Untuk NMC, ia tak suka berada pada tahap cas 100% untuk tempoh yang lama. Kenapa? Sebab voltan yang tinggi itu memberi tekanan pada sel bateri dan lama-kelamaan ia akan mempercepatkan degradasi. Sebaliknya pula, LFP ada satu sifat unik yang dipanggil lengkung voltan rata. Cuba bayangkan penunjuk minyak kereta anda, tapi ia tak bergerak langsung dari 80% sampailah ke 20%. Macam itulah LFP. Ini menyukarkan sistem pengurusan bateri atau BMS untuk agak baki cas dengan tepat. Jadi, dengan mengecasnya ke 100%, ia seolah-olah kita reset atau calibrate semula sistem tu supaya ia boleh bagi bacaan jarak yang lebih tepat. Jadi, apa kesimpulannya? Sebenarnya, perbincangan ni bukan tentang bateri mana yang lebih baik, tapi ia adalah tentang dua falsafah kejuruteraan yang sama sekali berbeza. Di satu pihak, kita ada NMC. Falsafahnya, maksimumkan prestasi dan jarak. Pokoknya, nak lebih laju, lebih jauh. Di pihak lain pula, kita ada LFP. Falsafahnya, utamakan ketahanan, jangka hayat dan yang paling penting, keselamatan. Nak lebih kukuh, lebih tahan lama. Jadi, pilihan antara kedua-duanya bergantung sepenuhnya pada apa yang anda utamakan sebagai seorang pemandu. Dengan memahami perbezaan ini, anda kini berada satu tahap di atas pemilik EV yang biasa. Anda bukan saja tahu cara terbaik untuk menjaga aset anda, tapi anda juga faham logik sebenar di sebalik teknologi yang menggerakkan kenderaan anda setiap hari. Jadi, persoalan terakhir bukanlah yang mana lebih baik, tetapi yang mana satu dicipta untuk anda.